kita menghargai golongan-golongan profesional supaya bagi pandangan-pandangan kepada pihak kerajaan. Dan kita memang mengadu-adukan bukan sahaja daripada institusi pengajian di Kelantan, bahkan semua negara. Kita nak supaya pemerintah ni kena ikut pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh golongan profesional berasaskan kepada asas-asas Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijmah dan Al-Qiyas. Itu rujukan kita, insya-Allah. Negeri kita akan maju, negara kita akan maju, dia akan makmur. Jadi sebenarnya kita duk tadbir negeri pun berasas pada ilmu yang diajar oleh para ulama dan pandangan-pandangan daripada golongan profesional. Jadi kalau ilmu sahaja tak ada kuasa, kita nak terap, nak laksana tak boleh. Sebab tu Imam Ghazali sebut ad-dinu usul was-sultanu harisun, amma la ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadai'un. Agama itu asas, pemerintahan itu pengawal. Amma la ussalahu famahdumun. Kalau tak ada asas, agama akan runtuh. Ada negara tak ada asas, agama akan runtuh. Wa ma la harisalahu fadai'un. Kalau tak ada pengawal, tak ada kerajaan, akan sia-sia juga. Boleh sebut saja, sana tak boleh. Jadi Alhamdulillah kami di Kelantan ini, kita telah melangkah ke tahap yang ketiga. Tahap pertama, membangun bersama Islam. Dan kita pergi tahap yang kedua, merakyatkan, membangun bersama Islam supaya semua yang faham. Dan tahap yang ketiga ni ialah penghayatan, membangun bersama Islam. Kita nak semua Islam dihayati oleh semua daripada pimpin atas. Itulah hasrat kita dan itulah yang kita laksanakan.